Bila kita ambil alih, Perikatan Nasional ambil alih, Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, we resolve so many other things dalam masa pandemik. And you were there. He was one of them yang dapat solvekan masalah COVID sebagai contoh. Apakah ketika itu kita tak tahu bagaimana nak score? We scored quite a number of goals. Banyak perkara-perkara yang kita selesaikan. Felda kita selesaikan. That's one of the things yang kita selesaikan. Kita selesaikan masalah mereka yang tak cukup wang. Kerana apa? Kerana perniagaan ketika itu very slow. Consumption ketika itu slow. Tak ramai orang yang boleh membeli ketika. And we resolve that matter. Don't you think that we can? Sri, there's two problems with that, Sri. Satu ialah ada naratif alternatif berkenaan apa yang berlaku waktu COVID, dan tidak semua yang akan setuju dengan penceritaan Datuk Seri tadi. Orang akan macam Puan Zarkashi mengingatkan bendera putih dan sebagainya. So you have to contest with that alternative narrative. Kedua ialah pendekatan seperti Datuk Seri buat ni, dia bergantung kepada fumble daripada Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Madani hari ini.